Untuk video-video sebelum ni banyak beli post pasal main polo untuk break monsoon. Tapi untuk video kali ni last day untuk kita boleh keluar, kita pergi main full bottom reef pula. Upel pun kita dah cari dah. Jadi Abli pun masuk ke spot bottom lah. Jadi kita tengok dulu kita punya angler-angler kita ngai. Weh, confirm strike eh. Confirm strike. Hai. Bakunyi tu. Sop. Bawa kena atas potek ya. Oh, syuk. Gelo. Kekete. Kertang. Allah, merah tanduk tu. Kau boleh? Agak dia lihat, ke? Tengah ni tu lagi ni. Tak lagi. Ha. Tak boleh. Allah. Bakunyi pula tu. Kayu. Alhamdulillah ada juga hasil untuk spot kita yang pertama. Ada dapat kekapu, ada merah tanda, ada remong ada. Jadi kita tinggal dulu spot tu, kita just nak check spot tu dia punya spesies tu dah gemuk ke belum. Kalau ikan kecil-kecil lagi, lama lagi kita akan tinggal. Tapi ikan tu bila dah cecah sekilo ke atas, tiba masalah untuk kita tuai dalam sebulan dua lagi. Jadi kita ronda-ronda lagi. Jadi kalau nak kenal ni lah tekong Alif, kita akad dia sebagai tekong untuk tahun ni 2026. Sebelum ni dia banyak jadi pembantu. Tapi untuk 2026 ni kita akad jadi tekong, dah siap lesen tekong semua sekali dah. Dia akan jadi PIC lah untuk boat WVIP 1. Nanti kalau contoh ada trik-trik candak boat WVIP 1, awak akan pergi dengan tekong Alif. Inilah tuai dia. Muda lagi ni, baru cukup umur 18 baru. La ilaha illallah. Layak asa. Yang ni pula adalah Tengku Ari. Kita punya pembantu untuk boat VVIP 3 yang dipandu oleh Bro Acai, dan dia akan jadi pembantu untuk boat tu. Jadi dia pun pandang ngai juga benarnya. Kita tengok cara-cara ditarik ikan merah lagu ada. Oi, merah rongkok lah. 20 meter. Bila tali. Oh, merah kasar. Merah kasar leh. Sao, kasar. Oh, bong tu bek. Bong. Hebatlah. Tengku Ari, Tengku Zafro. Alhamdulillah selepas hampir 5 minit bertarung dengan ikan dasar, naik dah seekor ikan merah yang besar 4 kilo kalau tak silap. Daripada Tengku Ari, dia guna setup perambut polo 2 mata. Jadi hot sebelah belakang ni adalah tekong Bro Acai. Jadi kita tengok pula dia fight. Jadi dia fight ni taklah nampak mendebarkan sangat sebab dia pakai setup electric machine. Kalau dia pakai manual agak mendebarkan sikit kalau fight dengan ikan merah ni. Oh, kelabu. Memang ada dua ni dia. Dua. Satu hiai. Merah lagi ada leh, merah rasa. Oh, merah pula. Anda nak ringai. Oh, alolah. Alhamdulillah naik lagi untuk merah yang kedua. Jadi masa ni Abli dah jadi angler dah. Abli pas boat pada Mak Yi untuk jadi tekong. Abli nak try juga main bottom reef. Sebelum ni kita bawa saja dah. Kita tak rasa lagi macam mana kita nak fight dengan ikan besar. Jadi masuk ke spot baru ni Abli nak rasa lah sikit pengalaman pam-pam ikan. Jadi setup yang kita pakai ni setup polo 2 mata juga. Sebab kita target nak tarik kapu 2 ekor. Tapi terkena ikan besar pula. Orang kau dia. Berat ada? Tapi dia tak macam aku kau. Masai borokon. Mana borok ni? Ha. Borok
Jadi abdi awak naik dulu ke anak borogon dah. Anak borogon seko besar 4 kilo ataupun 5 kilo. Abdi drop lagi sekali kena lagi. Untuk fight ni agak mendebarkan sikit, kita takut tali tu putus. Kita dah pakai tali fluorocarbon 60 LB dah. Biasanya kita bottom buat polo 2 mata ni 80 LB bau rasa macam selamat sikit. Tapi kali ni kita kecilkan sikit. Kita takut ikan tu culah dengan perambut besar. Terkena hok besar pula. Okay, sedikit tips lah untuk geng-geng yang baru nak berjinak-jinak main yang ikan besar. Kalau contoh kita kena ikan besar ni, jangan just drag. Drag kita dah setting siap-siap. Lepas tu kalau boleh, kalau pakai BC gini, pump lembut-lembut je. Kalau boleh pusing-pusing lembut-lembut. Jangan pump terlampau kuat. Sebab bila pump terlampau kuat, tali tu kadang-kadang dia tegar. Lepas tu dia kendor balik. Tegar dia kendor balik. Dia mudah ke rabuk. Ikan ni akan mudah rabuk. Kecuali mata kain tu dah solid dalam mulut. Sebab kita tak tahu keadaan mata kain tu sakut lagu mana pada ikan. Jadi kalau nak selamat, main pulah-pulah gitu. Tanya dia tekan, relax sekejap. Lepas tu dia bagi ke kita tu, kita pulah je. Dia akan naik dengan selamat. Mana rezeki naik? Tekan pulak tu. Dapat Alhamdulillah. Tolong, leh, itu mula leh. Leh. Leh kau fishing. Tolong. 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 Comel kali dia nak makan serah saya. Jadi kita bottom lah sedikit sebanyak lagi. Abli pun masa tu dah fokus pada bottom. Abli tak buat video sangat. Jadi lebih kurang pukul 5 petang tu kita dah start turun dah. Sebab ni hari ni last lah. Last boleh keluar. Cuaca pun dah start nak mari monsun semula dah. Beginilah keadaan monsun break. Kadang-kadang dia okey, kadang-kadang tak okey. Jadi kita balik ke jetty lebih kurang pukul 5 petang kita tolak. Hampir 2 jam juga baru kita sampai jetty. Lewat juga. Inilah keadaan dia tengah-tengah laut. Jadi kita sampai jetty lebih kurang pukul 7 malam. Ini adalah total hasil yang kita dapat. Boleh ngai sekejap-sekejap je sebab cuaca gitu kan. Ombak pun memeningkan kepala. Jadi inilah rezeki kita untuk hari ni. Oh, dia siap jadi sting lah. Labu sting. Tiga rasa sting. Oh, jadi. Jadi. Hijau untuk makan. Kena makan tak?